Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan tajuk kekurangan bekalan dan kenaikan barang asas dan cadangan penyelesaian. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Danish Haikal bin Khairul Azwan, Muhammad Ahmad Hidayat bin Marzuki, saya sendiri iaitu Tori bin Taufiq Rosidi dan Muhammad Ammar bin Muhammad Nasir. Saya akan memberikan presentation kepada Danish untuk diteruskan. Baik, terima kasih Tori. Kita akan mulakan dengan pengenalan. Pengenalan merangkumi dua aspek, iaitu penyertaan masalah dan objektif. Yang pertama sekali adalah penyertaan masalah. Antara masalah yang dapat dilihat adalah harga barang asas meningkat secara mendadak sehingga menjejaskan kos sara hidup rakyat. Bekalan yang tidak stabil menyebabkan setengah barang menjadi sukar diperoleh. Kebergantungan tinggi kepada import menjadikan harga mudah terjejas oleh pasaran global. Pengeluaran tempatan tidak mampu memenuhi permintaan dan terdapat kelemahan dalam pengurusan rantaian, bekalan dan kawalan harga domestik. Seterusnya kita akan beralih kepada objektif. Antara objektif yang dapat dilihat adalah mengenal pasti punca utama kekurangan bekalan dan kenaikan harga barang asas di Malaysia. Kita juga dapat mengkaji impak sosial dan ekonomi terhadap rakyat serta negara. Menilai keberkesanan dasar dan tindakan kerajaan dalam menangani isu ini, serta mencadangkan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk menstabilkan bekalan serta harga. Akhir sekali, dengan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu keselamatan makanan negara. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan menyambung itu dari segi metodologi. Kajian ini menggunakan pelbagai kaedah untuk mendapatkan maklumat yang tepat, menyeluruh dan relevan. Pendekatan gabungan digunakan bagi memastikan analisis yang lebih holistik. Dan daripada kajian literatur, iaitu mengumpulkan maklumat daripada jurnal akademik, artikel penyelidikan, laporan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Bank Negara Malaysia serta laporan DOSM. Dia juga menyimak kajian terdahulu mengenai krisis makanan, inflasi dan rantaian bekalan di Malaysia dan negara lain. Serta ia juga mengumpul maklumat daripada jurnal, laporan kementerian, berita ekonomi dan laporan Bank Negara. Yang kedua iaitu analisis data sekunder. Dia mengkaji statistik harga barang asas seperti beras, gula, minyak masak, ayam dan telur daripada Jabatan Statistik Malaysia ataupun DOSM. Dia juga menganalisis data indeks harga pengguna CPI, inflasi makanan serta pola kenaikan harga dari tahun ke tahun. Selain itu, ia juga membandingkan variasi harga antara negeri bagi menilai kesan logistik dan lokasi. Dan akhir sekali, ia menilai variasi harga di pasar raya, kedai runcit dan pasar basah. Yang ketiga iaitu perbincangan kumpulan, iaitu sesi perbincangan bersama ahli kumpulan untuk menilai punca, kesan dan kemungkinan penyelesaian. Dia juga mendengar pandangan pengguna, peniaga kecil dan pekerja pasar raya tentang isu bekalan dan harga. Dia juga dapat menganalisis perspektif berbeza untuk mendapatkan gambaran lebih menyeluruh, dan ia juga menganalisis punca dan mencadangkan solusi berdasarkan perspektif setiap ahli. Yang terakhir sekali iaitu penyusunan dapatan. Ia terdiri daripada semua maklumat dihimpunkan dalam bentuk laporan dan diterjemah kepada pembentangan video. Selain itu, semua maklumat dianalisis, diringkaskan dan disusun dalam bentuk laporan bertulis. Dapatan juga diterjemahkan kepada visual seperti carta, jadual dan grafik untuk memudahkan pemahaman. Kemudian saya akan masuk ke dapatan. Dapatan dari segi definisi ialah kekurangan bekalan, situasi apabila jumlah barang tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pengguna, kenaikan harga iaitu peningkatan kos barangan asas secara berterusan akibat perubahan pasaran, pengeluaran dan kos logistik. Selain itu, barang asas juga terdiri daripada barang keperluan harian seperti beras, gula, minyak masak, telur, ayam, sayur dan roti. Akhir sekali, dari segi rantaian bekalan, proses lengkap daripada pengeluaran, penyimpanan, pengangkutan hingga ke pengguna. Itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan kepada Ahmad Hidayat untuk meneruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang latar belakang isu kenaikan harga makanan di Malaysia serta konsep-konsep ekonomi yang terlibat.
pertama, dari segi latar belakang, Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat bergantung kepada import makanan. Banyak barang asas seperti gandum, bawang, beras dan juga daging dibawa masuk dari luar negara. Apabila kita terlalu bergantung kepada negara lain, kita menjadi lebih terdedah kepada sebarang gangguan global. Sebagai contoh, krisis antarabangsa seperti perang Rusia dan Ukraine telah memberi kesan besar kepada bekalan gandum dunia. Perang ini bukan sahaja menyebabkan bekalan gandum terganggu, tetapi ia juga menjejaskan bekalan baja yang secara tidak langsung memberi kesan kepada pengeluaran makanan global. Selain itu, perubahan cuaca ekstrim seperti kemarau, banjir dan suhu yang semakin tidak menentu turut mengurangkan hasil pertanian, baik di peringkat antarabangsa maupun dalam negara. Ini menyebabkan jumlah bekalan keseluruhan semakin berkurang. Seterusnya, Malaysia juga berdepan dengan kos pengangkutan yang meningkat akibat daripada kenaikan harga minyak dunia. Apabila kos logistik meningkat, harga barang makanan yang sampai kepada pengguna juga akan turut naik. Masalah lain ialah ketergantungan kepada orang tengah. Apabila kita terlalu banyak perantara antara rantaian bekalan, margin keuntungan meningkat pada setiap peringkat. Akhirnya, pengguna yang menanggung harga lebih mahal. Pada akhirnya, produktiviti pertanian tempatan masih rendah dan tidak mampu menampung keperluan negara. Oleh itu, import masih diperlukan dalam jumlah yang besar. Sekarang kita beralih kepada konsep-konsep penting yang menjelaskan isu ini. Konsep pertama ialah penawaran dan permintaan. Apabila bekalan rendah tetapi permintaan kekal tinggi, harga pasti akan meningkat. Inilah yang berlaku apabila banyak barang makanan hari ini. Konsep kedua ialah inflasi makanan, iaitu kenaikan harga makanan yang berlaku lebih cepat berbanding kadar inflasi umum. Ini menyebabkan kos sara hidup meningkat serta lebih ketara. Dengan lebih ketaranya, khususnya bagi isi rumah berpendapatan rendah. Seterusnya ialah keselamatan makanan, iaitu berupayaan sesebuah negara memastikan rakyat mendapat makanan yang mencukupi dan berkualiti serta mampu milik. Ketergantungan import yang selalu tinggi boleh menggugat keselamatan makanan negara. Konsep keempat ialah kos rantaian bekalan. Lebih panjang rantaian, lebih tinggi kos dan lebih mahal harga. Akhir sekali, konsep pasaran global. Disebabkan Malaysia sangat bergantung kepada import, negara kita mudah terkesan apabila berlaku perubahan ekonomi atau politik luar. Saya akan teruskan kepada Amar Nasir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya akan menerangkan tentang isu-isu. Jadi, harga barang asas tidak stabil dan sering menunjukkan tren menaik. Hal ini kerana populasi manusia di dunia juga semakin menaik. Jadi itu adalah antara punca. Seterusnya, bekalan tidak mencukupi pada musim tertentu. Pergantungan import menyebabkan Malaysia sensitif terhadap perubahan luar negara. Ini adalah berdasarkan apa yang Muhammad Ahmad Hidayat terangkan tadi. Seterusnya, orang tengah memanipulasi harga melalui penyimpanan stok. Ini juga berlaku di kedai-kedai runcit di dalam negara. Seterusnya, pengeluaran tempatan tidak berdaya saing kerana teknologi pertanian ketinggalan. Seterusnya, subsidi kerajaan tidak selalu sampai kepada pengguna secara berkesan. Seterusnya, rakyat paling terkesan ialah B40 dan M40 kerana perbelanjaan makanan meningkat. Setiap kali penambahan berlaku dalam ahli keluarga dalam sebuah rumah, maka perbelanjaan makanan akan meningkat. Maka, kesimpulannya, isu kekurangan bekalan dan kenaikan harga barang asas memerlukan perhatian serius. Ini adalah berdasarkan pergerakan kerajaan sekarang, kita telah mempunyai menteri-menteri yang dikhususkan untuk menguruskan bab keselamatan makanan ataupun food security. Seterusnya, faktor global dan domestik saling mempengaruhi dan perlu dianalisis secara menyeluruh. Ini adalah berkaitan dengan hubungan diplomatik antara negara kita dengan negara-negara di luar.
seterusnya kesan kepada rakyat sangat besar, terutama dari segi kos sara hidup dan kualiti hidup. Penyelesaian jangka pendek penting untuk kestabilan negara, tetapi solusi jangka panjang lebih kritikal untuk memastikan keselamatan makanan negara. Namun begitu, solusi jangka panjang yang dipilih hendaklah dianalisis dengan penuh rapi. Hal ini kerana telah berlaku sebuah pengubahsuaian untuk menstabilkan rantai makanan apabila padi mempunyai sebuah masalah di mana padi semakin permintaan terhadap padi makin meningkat. Namun saintis telah mengubah genetik padi tersebut untuk berbuah lebih banyak ataupun kita dapat mendapat hasil lebih banyak pada setiap tahun. Namun begitu, perubahan itu telah menyebabkan genetik kita juga terlibat dalam kita mempunyai masalah genetik berkaitan dengan padi yang dimakan itu. Maka analisis yang menyeluruh hendaklah dilakukan. Seterusnya, kerajaan, industri, petani dan pengguna perlu bekerjasama bagi memastikan harga kekal stabil dan bekalan mencukupi. Ini menunjukkan bahawa walau semua pihak hendaklah bekerjasama, seperti orang-orang pekedai, orang yang menjaga kedai hendaklah mengeluarkan semua barang, tidak menyerutkan barang. Kerana kerajaan hendaklah menyiasatkan subsidi dengan lebih tepat, dan petani-petani hendaklah lebih mahir dalam menggunakan teknologi-teknologi terbaru, dan negara kita dalam bab industri hendaklah maju ke depan dan menghantar saintis-saintis muda untuk maju dalam bidang agriculture ataupun bidang pertanian. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.